Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini saya nak ajarkan tentang catatan penutupan untuk setiap akaun, uh, catatan penutupan untuk setiap akaun dan untuk kita pindahkannya ke APU dan PKK. Okey, jadi catatan penutupan ni memang sangat penting lah sebab yang ni lah dia nilai yang terakhir untuk kita letak kat PKK. PKK dan APU. Okay, so dia ada beberapa item. Kalau dekat Apur ni, kita cuma, tapi Apur ada dua. Apur dia ada akaun perdagangan, lagi satu akaun untuk rugi. PKK ada satu je, dia memang berdiri sendiri. Okay, untuk akaun perdagangan, dia punya catatan catatan penutupan dia, kita akan tutupkan akaun dia tu dengan akaun perdagangan. Untuk akaun untuk rugi, kita tutupkan dia dengan untuk rugi. Untuk PKK pula, PKK ni dia special sikit, kita rekodkan dengan baki HP. Baki HP dan baki BB. Itu adalah cara untuk menutupkan akaun di akhir tempoh per akaun ni. Okay. Jadi, saya nak ajarkan cara untuk kita record dekat Ledger dan kalau sempat kita tengok untuk journal juga. Okay. So, first kali, kita tengok dulu cara kita nak tutupkan akaun inventory. Untuk akaun inventory, contoh diberi inventory awal adalah 7450 dan diberi inventory akhir 4,500. Okey, dia bagi dua nilai dan dia suruh kita pindahkan ke akaun yang berkaitan. Okey, untuk kita pindahkannya, untuk setiap akaun dia ada baki normal untuk setiap akaun tu. Dia ada sama ada dia bermula dekat bahagian debit ataupun bahagian kredit. Jadi cara kita hafal adalah dengan uplift. ABLEH. Yang ni cara kita hafal. Kita buat akaun ni, belah ni adalah belah debit dan sini adalah belah kredit. Sini kita akan rekodkan A dengan B, sini LEH. Okey, A itu apa? Itu asset, B itu belanja, L itu liability, E itu equity pemilik, dan H itu adalah hasil. Okey, apa maksudnya akaun ni? Setiap aset dan setiap item belanja akan bertambah dekat bahagian debit, berkurang dekat bahagian kredit. Untuk akaun liability, equity dan hasil pula, dia akan bertambah di kredit dan berkurang sebaliknya dekat bahagian debit. Okey, contoh. Okey, contoh diberi jualan jualan 500. Okey, jadi jualan ni kita tahu dia adalah akaun hasil. Okey, bila dia akaun hasil, dia akan bertambah dekat bahagian kredit, dia bertambah kat bahagian kredit, berkurang dekat bahagian debit. Okay, jadi jualan ni dia akan menambahkan lah. Jualan ni dia punya baki normal. So kita kata jualan secara, dia bayar secara ni, dia bayar guna cek. So, silap. Okay, dia bayar guna cek. Maksudnya ke sini, kita buka akaun jualan. Okay, so bank tu kat sini. Dekat bahagian kredit tertulis 500. Okay, ini adalah contoh. Okay, macam mana kita cara baca akaun ni? Sini, kan tajuk dia akaun jualan kan? Maksudnya, jualan bertambah disebabkan bank. Macam tu.
Okay, contoh situasi kedua, mula-mula ada jualan, lepas tu tiba ada pelanggan jualan pula. Pelanggan jualan tak boleh kat sini. Sorry. Kalau untuk pelanggan jualan tu kena ni. Yang tu kena account secara kredit. Okay. Apa? Kita tengok contoh yang kedua pula. Okay. Contohnya kita mula-mula beli kenderaan, beli kereta RM10,000. Okay, yang kedua, kita jual balik kereta tu RM8,000. Okay, contoh. So, kita kena buka akaun aset, akaun kenderaan. Tak boleh akaun kereta sebab ini dia kena ni, umum. Dia kena cari benda yang umum. Akaun kenderaan. Okay. So, dalam akaun kenderaan ni, kenderaan ni adalah satu akaun aset. So, aset ni dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Okay. Sini tambah, sini berkurang. Okay. Jadi, beli kereta. Situasi dia mula-mula beli kereta. Bila kita beli kereta, maksudnya akaun kenderaan kita akan bertambah. Sebab kenderaan kita bertambah, asalnya kenderaan kita kosong. Lepas tu kita beli kereta, so kita ada kereta lah kat situ kan. So kenderaan kita bertambah. Okay, sebab dia tak mention apa, kita boleh guna bank ataupun tunai. Tapi inilah, kita guna bank lah senang. Bank dia RM10,000. Okay. Maksudnya kat sini, akaun kenderaan bertambah disebabkan bank. Betul lah. Akaun kenderaan bertambah disebabkan kita ada beli kereta gunakan cek ataupun gunakan bank. Banyak RM10,000. Lepas tu, situasi kedua, kita jual pula kereta tu. Okay, kita ada kereta tu RM10,000. Lepas tu di akhirnya nilai dia memang akan bersusut sikit. So kita anggap dia sebagai RM8,000. Yang tu kita jual kereta yang sama kalau yang ni situasi ni. Okay. Mana RM8,000 sini? Tak apalah. RM8,000. Sorry. Ni tak RM8,000. Ni sebab RM10,000 juga. Kalau itu ni di topik lain. Okay, so sorry yang lain tu. Okay, kita jual kereta sebanyak RM10,000. Maksudnya kita jual kereta yang tadi tu juga RM10,000. Okay, so bila kita jual kereta, kereta tu dia akan berkurang lah. So bila kita jual kereta yang RM10,000, maksudnya kita dah ada kenderaan dah. Sebab tadi mula-mula kita beli kereta yang RM10,000 tu. Lepas tu kita jual balik. Maksudnya mula-mula kita ada, lepas tu kita tak ada. So kat sini kita jual tu kita mesti guna bank kan. Ataupun bukan bank. Dia perlu perusahaan. Sebab kita nak buang kereta tu. Tu RM10,000. Okay, so macam tu lah. Mula-mula akaun kenderaan bertambah disebabkan bank. Sebabkan kita beli kereta tu RM10,000. Yang kedua, kita nak jual kereta tu. Untuk jualan aset bukan semasa memang kita kena tulis persen. Okay. So, akaun kenderaan ni juga dia akan berkurang RM10,000 disebabkan kita jual kereta kita tu RM10,000. Okay. Itulah contohnya untuk akaun aset dan akaun yang lain lah. Okay. Dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Okay, so kita berbalik kepada akaun inventory. Untuk akaun inventory ni, macam biasa kita buka akaun. Kita buka dia punya ledger dia tu. Okay, lepas tu buat garis panjang. Okay, akaun inventory ni adalah akaun akaun aset. Akaun aset semasa. Aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Macam tu. Okay, so dia pergi tarikh tak? Tak bagi. Patutnya dia tulis tarikh sini, tapi tak. Kita bagi contoh. Yang ni situasi ni untuk Disember
Inventory akhir ni pada Disember 31. Inventory awal ni situasi dia Januari 1. 2000 tahun tu tak apalah. Dah time lah. Okay, so first sekali mesti ada apa ni? Ada RM sebab kita dah anggap wang sebagai ukuran. RM. Okay. So, mula-mula kita ada inventory awal tadi kita. Berapa dah ni? 7450 kan? Okay, untuk inventory awal ni, kita kena guna 7450 ni kat sini. Kita kena guna baki BB. Januari 1 baki BB. Ni contoh tahun 2021. Okay, tahun dia boleh apa. Okay, so situasi dia inventory awal kan. Okay, so inventory awal ni dia kena memang wajib tulis baki BB dan tulis nilai 7450. Memang wajib di sebelah debit. Okay. Sebab account inventory tu, inventory awal tu dia mesti like inventory yang betam. Sebab dia baki normal. Dia baki yang bertambah sebab tu duduk dekat bahagian debit. Okay, so untuk untuk yang kedua, okay, yang ni inventory awal ni kita dah nak pindahkan dia ke akaun perdagangan. So, lepas dapat 7450 ni, kita nak imbangkan dia tu. Kita tutupkan dia dengan akaun perdagangan. Okay, 7450 juga. So, imbanglah 7450. Okay. Itu yang pertama. Ini baru situasi untuk inventory awal. Untuk inventory akhir, okay, kita rekodkan pada Disember 31. Okay, inventory akhir ni kita kena rekodkan dekat akaun perdagangan. Okay, so akaun perdagangan dia 4500. Okay, lepas tu kita nak tutupkan dia. Maksudnya kat sini mesti 4500 juga. Dan dia akan imbang. Okay, kalau kita nak tutupkan dia untuk yang ni, kita buat baki HP. Baki hantar ke bawah. Sebab inventory akhir ni mula-mula, kan akaun perdagangan ni kan, inventory akhir kita record di dua tempat. Yang pertama, di Apur, bahagian akaun perdagangan. Yang kedua, kita rekodkan di PKK. Okay, untuk di PKK ni, dia memang situasi dia, kita ambil nilai daripada package B ataupun baki BB. Okay, so bila ada baki HP, kita wajib tulis baki BB. Pada tahun yang seterusnya, Januari 1, baki BB, setengah. Okay, itulah contoh situasinya. Untuk inventory awal, okay, saya ulang balik. Untuk inventory awal, kita kena tulis baki BB dulu di bahagian debit. Okay. Lepas tu kita tutupkannya dengan akaun perdagangan. Masih dengan nilai yang sama. Macam apa pada pada awal tempoh dia tu. Okay, sebab akaun inventory awal ni kita hanya letakkan di bahagian akaun perdagangan saja. Akaun ternyata kewangan kita tak letak langsung akaun inventory awal ni. Sebab tu dia tak ada bagi HB. Dia kita tutup terus dengan akaun perdagangan. Okay, yang kedua untuk akaun inventory akhir. Okay, so sebab kita kan nak record dekat akaun perdagangan dulu. So kita tulis kat sini kat belah debit ni akaun perdagangan. Okay, kemudian Disember 31 yang sebelah kredit pula kita nak recordkan dekat PKK pula. So kita buat bagi HB. Sebab kita nak imbangkan dia. Okay, so lepas tu settle lah kedua-dua akaun kedua bahagian kita dah imbang dah. Macam tu.
Okey. So, seterusnya. Okey. Kita tengok pula catatan pengumpulan untuk akaun nominal. Okey, akaun nominal ni ada dua, iaitu akaun hasil dengan akaun belanja. Okey. Jadi setiap akaun hasil yang bukan operasi. Maksudnya hasil tu yang bukan jualan dan bukan dan belanja yang bukan belian. Hasil yang kita letak kat akaun rugi tu. Okay, setiap akaun hasil dengan akaun belanja ni kita akan pindahkannya ke akaun untung rugi. Maksudnya kita kena tutup dia dengan akaun untung rugi lah. Okey, sebagai contohnya kita buat diskaun diterima. Tak boleh diskaun diterima saat kita ni. Sorry. Akaun sewa diterima. Sewa diterima ni adalah hasil. Sebab apa? Ada diterima. Kita kan, contohlah kita sewakan, kita ada banyak bangunan. Lepas tu kita sewakan satu bangunan tu untuk peniaga lain. Okay, so daripada hasil daripada sewa tu kita anggap sebagai hasil lah. Okay, macam tu. Okay, so sewa diterima ni hasil ni sebanyak 700 secara tunai. Okay. So macam mana nak record? Buka akaun T tu. Okay, akaun sewa diterima. Okay, so macam nak tulis, akaun sewa diterima ni dia bertambah di kredit, berkurang di debit. Yang ni first step ni kita kena ingat. Dia bertambah kat mana, berkurang kat mana. So kita kena tentukanlah akaun hasil bertambah dekat kredit, berkurang dekat debit. Okay, so bila kita dapat bayaran sewa tu daripada customer kita ataupun daripada peniaga orang ni, yang ni lah yang sewakan bangunan kita, sewa bangunan apa lah, yang bayar sewa bangunan kita tu kan. So yang tu dia akan meningkatkan sewa kita. Okay, so macam mana nak buat tu? Okay, sewa tu dia bertambah disebabkan tunai. Tunai dia bernilai RM700. Dia bertambah di debit, di kredit. So akaun sewa diterima ni bertambah disebabkan tunai RM700. So kita nak tutupkan dia sebab tak ada item apa-apa dah kan. Bila nak tutupkan tu, kita tutupkan dengan untung rugi. Untung rugi masih sama RM700. So kita imbangkannya 700, sini pun 700. Macam tu saja. Dia simple saja. Benda ni dia akan selalu keluar dalam soalan objektif. Dia akan main-main dengan segala nama, segala kali tempat apa semua. Alas sekali biru. Okey. Yang kedua, jom sangat ni. Sekejap. Okey, yang kedua, akaun kita buat belanja pula. Okey, insurans lah. Okey, insurans kita bayar sebanyak RM1,000. Okey, insurans RM1,000. Kita bayar secara cek. Maksudnya bank ni. Okey. First kali, buka akaun insurans. Okey.
Akaun insurans ni akaun belanja. Jadi belanja bertambah di debit, berkurang di kredit sebab tak boleh dari tu. Yang ni debit, kredit. Ni belanja bertambah di debit. Okay, so apa yang bertambah tu? Insurans tu dia bertambah secara cek kan. Maksud dia tulis item bank 1,000. Account insurance bertambah disebabkan bank. Disebabkan kita bayar insurans tu sebanyak RM1,000. Okay, kemudian barulah kita tutup. Sorry, lupa nak update RM. Okay, kita tutup dia dengan account untung rugi. Yang ni memang kena ingat format lah. Sebab hasil dengan belanja ada dekat account untung rugi. Untuk account perdagangan, dia ada hasil. Dia ada jualan tolak kos jualan. Setiap item dalam jualan tolak kos jualan tu. Okay, so dia imbang lah. Jangan lupa pula kan buat imbangan ni. Okay. So macam tu lah. Okay. Lepas tu barulah kita boleh rekodkan dekat akaun untung rugi. Okay. So itu contoh untuk hasil dengan belanja. Kita tengok pula untuk bahagian perdagangan. Okay. Untuk akaun perdagangan. Okay. Dan akaun perdagangan ni dia ada item-item dalam jualan bersih dengan kos jualan. Maksud segala item dalam ni kita kena tutupkan akaun tu dengan akaun perdagangan. Contoh salah satu contoh kita ambil belian RM5,000 secara kredit. Secara kredit dari tak payah daripada macam tu saja. Maksudnya dia beli barang tu RM5,000, dia gunakan hutang. Dia berhutang. Okay, so kita buka akaun belian. Okay, akaun belian ni adalah salah satu akaun belanja. So, belanja ni dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Okay, so kita tengok situasi lah. Belian ni bertambah ke berkurang? Okay, so dia bertambah sebab dia beli. Dia beli barang. Dia tak kata dia jual balik ke ataupun belian yang semakin berkurang apa. So, kita anggap belian ni dia bertambah. So, dia bertambah di debit. Disebabkan apa? Okay, dia kata dia beli secara kredit. Maksudnya, dia secara akaun belum bayar. Dia tak boleh guna bank ataupun tunai. Sebab bank tunai tu kita dah bayar habis dah. Kalau secara hutang ni kita kena guna akaun belum bayar. So, kita tulis ni akaun belum bayar. RM5,000. Okay, lepas tu kita nak tutupkannya. Kita nak imbangkannya. Okay. Okay, kita tutupkannya dengan akaun perdagangan. Yang ni memang kena ingat balik format penyata akur tu. Dalam akaun perdagangan tu dia mesti ada belian, ada jualan, ada apa lagi kos belian yang Audi tu. So semua tu kita rekodkan dekat dalam akaun perdagangan. Simple saja. Okay. So yang ni lah contohnya. Okay. Kita cuba pula untuk akaun jualan. Jualan 2550 secara tunai. Okay, kita jual barang 2550 secara tunai. So customer tu dah bayar penuh ke kita. Okay, so kita tulis sini akaun jualan. Okay, akaun jualan ni ada salah satu akaun hasil. So dia bertambah di kredit, berkurang di debit. Okay, so
Akaun jualan ni mula-mula dia bertambah disebabkan ada tunai kan. Customer bayar secara tunai. So kita tulis sini tunai. Jangan lupa RM kat atas. 2550. So kita tutupkannya dengan akaun perdagangan. 2550 imbangkannya. Okey, so macam tu saja. Okay, boleh kan? Dia macam tu saja konsepnya. First sekali kita kena tahu akaun tu dia bertambah ataupun berkurang dekat belah mana. Belah debit ataupun belah kredit. Kena tahu klasifikasi akaun tu. Kena ingat balik bab 2 klasifikasi akaun dan persamaan akaun. Dia berkait balik bab ni dengan bab 2 tu. Okay, so dah kita tahu dia bertambah ataupun berkurang kat mana, baru kita kaitkan balik dengan penyataan yang dia bagi. So dia bertambah disebabkan apa? Kita buka lah akaun dia. Kita buka akaun dia, kita tengok dia bertambah dekat mana. Contoh bertambah dekat kredit. So kita tulis nilai tu dia, tapi dia bertambah sebab apa? Kalau dia kata dia beli barang niaga tu secara menggunakan cek. So kita tulis kalau cek tu mestilah bank. Kita tulis dekat bahagian kredit tu, kredit akaun jualan tu, kita tulis lah bank nilai dia berapa. Macam tu. Kita dapat tahu dia bertambah belah mana, dia berkurang belah mana. Lepas tu nak record tu macam mana kan. Cara baca akaun tu pun penting juga. Dia memang macam tu, dia tajuk tu, kepala dia tu, kita anggap macam kepala tu bertambah disebabkan apa. Disebabkan apa tu? Benda yang ada kat dalam debit ataupun kredit tu lah. Macam tu lah. Okey, dan kemudian kita juga mestilah tahu cara tutupkannya. Kita tahulah lepas satu akaun tu, lepas dia tutup, dia akan direkodkan kat belah mana. Sama ada akaun perdagangan, akaun untung rugi ataupun PKK. Macam tu. Jadi ada 3 tempat tu saja untuk dia tutup. Okey, untuk PKK. Sorry, saya lupa pula nak ajarnya tu. PKK pun lebih kurang saja. Tak susah mana pun. Okey, untuk akaun, setiap akaun dalam PKK ni kita kena ingat balik persamaan akaun, iaitu aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Okey, so setiap akaun-akaun yang kat sini, bila kita tutupkannya kita kena guna baki HB ataupun atau dan lah. Baki HB dan baki BB. Okey, macam mana tu? Contoh. Okey, untuk aset ni kita ambil akaun belum terima. Maksudnya kita kena guna balik lah jualan RM7,100 secara hutang ataupun secara kredit. Maksudnya kita ada akaun belum terima RM7,100. So kita buka akaun belum terima. Okay, untuk akaun belum terima ni kita buka. Akaun belum terima ni adalah akaun aset. So bertambah di debit, berkurang di kredit. Okay, sorry. Okay, so macam nak tulisnya? Okay, akaun belum terima ni dia bertambah disebabkan apa? Tanya di sini balik. Tengok soalan, dia bertambah disebabkan apa? Okay, so dia bertambah disebabkan ada jualan. Jualan RM7,100. RM. Okay, macam tu. So, kita nak tutupkannya sebab dia tak cakap apa-apa dah. Kita nak tutupkan akaun jualan ni. Okay, bila nak tutup tu, kita tak boleh guna akaun untung rugi ataupun akaun perdagangan. Sebab kita tak record dekat 2 tempat tu. Kita record dekat PKK. Untuk catatan di PKK, kita kena imbangkannya dengan baki HB dan baki BB. Okay, jadi untuk kita imbangkannya, kita tulis baki HB kat sini.
So baki HB 7,100. Okay, so imbangan dia 7,100. Okay, dah ada baki HB, dia mesti ada baki BB di berlawanan arah. So baki BB di sini 7,100. Macam tu saja. Dia simple. Simple saja. Baki HB dan baki BB mesti kedudukan dia bertentangan arah debit dan kredit tu. Macam tu. Boleh Okay, yang kedua. Okay, pinjaman bank. Okay, pinjaman bank ni liability kos masa. So pinjaman bank sebanyak RM50,000. Okay, kita tak ada duit, kita nak pinjam untuk beli kenderaan contohnya. So kita pinjamlah, buatlah pinjaman dekat bank. Okay, so kita buka akaun pinjaman. Buruknya. Okay, akaun pinjaman. Okay, akaun pinjaman ni dia adalah liability bekas masa. So bertambah di debit, berkurang di kredit. Macam tu saja konsepnya. So pinjaman ni bertambah disebabkan apa? Tanya diri balik. Bertambah disebabkan, baca soalan, bertambah disebabkan bank. So kita tulis sini, bank RM50,000. RM. Okay, so bila kita nak tutup kainnya tu, kita tulis baki HB dekat sini. Lepas tu dia mesti kena tengok apa? Dia tengok bahagian yang kosong ni kita tulis apa bagi. Dia memang akan bahagian yang bertentangan untuk kita tulis baki HB dan baki BB. Okay, so baki HB dia RM50,000. Kita tulis sini sebab bahagian debit dia kosong. Sebab itulah kita buat baki HB kat sini. Okay, so RM50,000. Total dia imbang. Dan jangan lupa buat baki BB. RM50,000 juga. Okay, so macam tu sajalah. Okay. Macam tadi saya kata, first kali nak jawab soalan untuk penutupan akaun ni, tapi kertas tu jarang keluar. Tapi untuk kerja khusus akaun tu mesti ada. Khusus akaun mesti ada. So yang ni basic ni wajib tahu juga. Dan dalam kertas soalan objektif akan keluar juga rasanya. Kertas soalan objektif tu dia keluar, cuma dia suruh kita cari yang mana yang benar, yang mana yang palsu. Dia macam tu. Dia nak saja nak uji kita, saja nak klikkan kepala otak kita ni dengan bahagian mana belah debit, item mana pula belah kredit. Macam tu. Dia memang akan confusekan kepala kita nanti. So, kena tahu juga dia punya setiap basic-basic yang ada di sini ni. First kali kena ingat ableh. Okay, ingat benda ni saja ableh. Iaitu jadi setiap catatan yang bertambah dia bertambah di debit, yang ni bertambah di kredit. Aset dan belanja bertambah di debit, dan liability, equity dan hasil bertambah di kredit. Ini catatan untuk bertambah. Kalau untuk berkurang dia terbalik. Okay, debit dan kredit. Okay, kalau berkurang dia terbalik je. Aset dan belanja berkurang di kredit, dan liability, equity dan hasil berkurang di debit. Macam tu. Jangan, dia memang kedudukan ni dah tetap. Okey, lagi satu yang saya lupa beritahu, modal di kredit, ambilan di debit. Macam tu. Dia memang songsang sebab dia account control. Modal di kredit, ambilan di debit. Sebab dia bertentangan dengan modal. Macam tu. Okay, so first step bila jumpa soalan macam ni, kena ingat apa dia bertambah kat mana, berkurang kat mana. Lepas tu dah kita tahu dia bertambah berkurang tu,
bila kita nak buat akaun tu, kita baca daripada kepala dia. Okay, contohnya ni, akaun pinjaman. Kita baca daripada kepala dia. Pinjaman bertambah disebabkan apa? Pinjaman bertambah disebabkan bank RM50,000. Lepas tu, kita nak tutupkan akaun pinjaman ni. Okay, kita nak tahu akaun pinjaman ni, kita nak rekodkan seterusnya dekat mana? Sama ada dekat sama ada dekat akaun perdagangan, akaun untung rugi, ataupun penyata kedudukan kewangan. Dia ada 3 tempat yang kita boleh letak. 3 tempat ni saja yang kita boleh letak. So, akaun pinjaman ni, ingat balik format penyata PKK tu. So, dalam format penyata PKK tu ada pinjaman dekat bahagian liability bekas masa. So, yang ni untuk PKK, kita kena rekodkan bagi HB dan bagi BD. Macam tu. Untuk akaun-akaun yang lain, akaun perdagangan dan akaun untung rugi tu, dia kena tutupkan dengan akaun-akaun yang tu lah. Contohnya, akaun perdagangan, dia ada item untuk kos jualan, untuk akaun jualan bersih. Jualan bersih tu dia daripada jualan pulangan jualan. Lepas tu, dekat bawah kos jualan pula, dia ada inventory awal, inventory akhir, belian, pulangan belian. Lepas tu tambah dengan Audi. Angkutan masuk, upah atas belian, duty import, lepas tu insurans atas belian. Yang tu. Semua tu kita rekodkan dekat akaun perdagangan. Kemudian akaun untung rugi pula, kita hanya ada hasil dengan belanja. Setiap akaun hasil dengan akaun belanja, kita kena rekodkan dekat akaun untung rugi. Dan yang paling penting memang kena ingat uplift tu. Bertambah mana, berkurang tak mana. Dia kalau kita nak tutupkan sesuatu akaun tu, kita kena tengok bahagian yang mana kosong ataupun bahagian mana yang terkurang. Macam tu, akaun dia macam tu. Dia memang sentiasa nak mengimbangi apa-apa yang ada. So, untuk kita imbangkannya, kita tulis akaun untung rugi ataupun akaun perdagangan ataupun bagi HB. Macam tu. Untuk akaun untung rugi dan akaun perdagangan, setiap penutupan tu dia tak payah kita record balik lah dekat tahun baru ataupun bulan baru. Dia sampai situ ya. Okey, maksud saya ni. Okey, yang ni. Maksudnya dia sesimpel saja. Dia lepas kita record akaun perdagangan, kita tak payah duk silangkan dah macam-macam HB. Yang ni tak perlu dah. Kita record macam ni je. 2 tempat ni saja. Okay, so setakat ni pun memang dah cukup dah untuk akaun perdagangan. Cuma yang ni yang tak lekat sebab tak ada tarikh. Yang ni contoh. Kalau soalan dia mesti ada tarikh. Kalau ada tarikh, tolong tulis tarikh. Okay. So, maksudnya itu saja untuk catatan penutupan ni. Okay, sekian. Terima kasih.